Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama saya Amir Awang dalam satu bentuk kajian dengan tajuknya menelusuri warisan permainan tradisional, hubungan antara tahap pengetahuan dan penglibatan pelajar Politeknik Merlimau. Bersama saya dalam kajian ini ialah Puan Zuraida binti Yaakob. Dalam bentuk kajian ini, kita akan menelusuri beberapa topik utama iaitu bahagian pengenalan, permasalahan kajian dan kita akan ikuti objektif kajian. Selain itu, kita juga akan melihat metodologi kajian dan juga keputusan serta perbincangan dan kita akan melihat kesimpulan yang dibuat dari bentuk kajian ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sedia umum mengetahui bahawa permainan tradisional ini merupakan sebahagian daripada khazanah budaya yang mencerminkan identiti dan nilai masyarakat Malaysia dan ianya juga berperanan bukan sahaja sebagai hiburan tetapi juga sebagai medium penyampaian nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya dan juga identiti masyarakat yang diwarisi secara turun-temurun. Selain itu juga kita menganggap permainan tradisional yang popular termasuklah kita sering dengar permainan seperti congkak, batu seremban, gasing, galah panjang dan juga wow. Dan menurut satu kajian yang dinyatakan oleh Zuriawati Ahmad Zahari di mana menyebut bahawa permainan tradisional ini dapat menanamkan nilai-nilai seperti kerjasama, persaingan secara sihat selain meningkatkan kemahiran motor serta menggalakkan interaksi sosial antara pemain. Selain itu juga, kita sering dengar perkembangan teknologi pesat yang berkembang sekarang dalam arus globalisasi yang mana jika kita selusuri minat terhadap permainan tradisional ini menjadi semakin berkurangan terutama di kalangan generasi muda dan mereka ini lebih cenderung menghabiskan masa dengan permainan dalam bentuk digital dan hiburan moden yang interaktif serta mudah diakses. Dan fenomena ini menimbulkan kebimbangan terhadap kelangsungan permainan tradisional itu sendiri sebagai satu aspek penting dalam warisan budaya negara yang ini dinyatakan dalam Dewan Bahasa pada tahun 2022 dan kenyataan ini juga turut disokong oleh Nur Syazwani Sazali yang mana beliau menyatakan bahawa kurangnya pendedahan di peringkat institusi pendidikan yang juga turut menyumbang kepada penurunan penglibatan pelajar dalam permainan tradisional. Permasalahan kajian yang dikaji oleh pihak kami di Politeknik Merlimau ini, walaupun terdapat usaha untuk mempromosikan kebudayaan tempatan, tapi masih terdapat kekurangan data yang jelas mengenai tahap pengetahuan pelajar terhadap permainan tradisional ini dan sejauh mana mereka terlibat dalam aktiviti berkaitan permainan tersebut. Dan keadaan ini menimbulkan persoalan sama ada generasi muda di Politeknik ini benar-benar memahami permainan tradisional sebagai warisan negara kita. Dan tambahan pula, kurangnya pengetahuan dan penglibatan dalam permainan tradisional ini boleh menyebabkan peminggiran budaya yang berpotensi untuk memusnahkan nilai-nilai sosial yang terbina melalui permainan tersebut. Baik, antara objektif kajian ini ialah yang pertama mengenal pasti tahap pengetahuan pelajar Politeknik Merlimau mengenai permainan tradisional. Selain itu, kita menilai tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti permainan tradisional dan juga kita menganalisis hubungan antara tahap pengetahuan dan juga penglibatan pelajar dalam permainan tradisional. Manakala dalam metodologi kajian ini, kita masih menggunakan kaedah kuantitatif iaitu menggunakan soal sidik sebagai instrumen utama di mana segmen soal sidik ini mempunyai ataupun mengandungi 3 bahagian iaitu bahagian A, maklumat demografi, bahagian B, maklumat berkenaan dengan tahap pengetahuan dan bahagian C, tahap penglibatan pelajar. Dan kita mengambil 100 orang responden di kalangan pelajar Politeknik Merlimau dan analisis data ini kita menggunakan perisian SPSS untuk mendapatkan skor min untuk mengenal pasti hubungan antara tahap pengetahuan dan penglibatan pelajar dalam permainan tradisional.
Keputusan dan perbincangan dari kajian ini kita boleh lihat dari objektif pertama iaitu tahap pengetahuan pelajar terhadap permainan tradisional ini, dan kita dapati bahawa nilai min bagi semua item antara kedudukan ataupun bacaan 3.91 sehingga 4.65, yang mana dia menggambarkan bahawa tahap pengetahuan pelajar terhadap permainan tradisional ini adalah tinggi secara keseluruhannya. Dan item ini mencatatkan min tertinggi iaitu pada item B2 dengan skor purata 4.65, dan ini sekaligus menunjukkan bahawa majoriti pelajar mempunyai pengetahuan umum yang baik dan mampu mengenal pasti pelbagai jenis permainan tradisional seperti congkak, gasing, batu seremban, gala panjang dan juga lain-lain permainan tradisional. Dan dapatan ini turut disokong oleh kajian oleh Noor Syazwani Shazali pada tahun 2023, yang mana beliau menyatakan bahawa pelajar politeknik mempunyai tahap pendedahan yang baik terhadap permainan tradisional, terutamanya melalui aktiviti pendidikan dan sosial di peringkat komuniti. Dan satu lagi daripada objektif satu iaitu tahap pengetahuan pelajar terhadap permainan tradisional menunjukkan bahawa nilai min berada pada bacaan 3.91 ke 4.65, yang menggambarkan bahawa tahap pengetahuan pelajar terhadap permainan tradisional adalah tinggi secara keseluruhan. Kita lihat dalam perkara ini min tertinggi melibatkan item B2 dengan skor puratanya 4.65, dan ini sekaligus menunjukkan majoriti pelajar mempunyai pengetahuan umum yang baik dan mampu mengenal pasti pelbagai jenis permainan tradisional seperti congkak, batu seremban, gasing, gala panjang dan sebagainya. Dan kita dapati secara keseluruhannya walaupun tahap pengetahuan secara berada dalam keadaan yang tinggi, di tahap yang tinggi, sebahagian pelajar masih kurang pendedahannya terhadap nilai sejarah dan latar belakang permainan tradisional itu sendiri. Dan hal ini dicadangkan boleh diatasi melalui integrasi unsur warisan budaya dalam pengajaran dan pembelajaran seperti yang dicadangkan dalam info UPU pada tahun 2024 dalam usaha menyemai kecintaan terhadap budaya tempatan. Dan daripada objektif kedua iaitu mengukur tahap penglibatan pelajar dalam permainan tradisional yang untuk menunjukkan bahawa pelajar dan tahap penglibatan mereka berada dalam keadaan yang tinggi dengan skor minnya berada pada julat 3.86 hingga 4.71. Dan dalam hal ini min tertinggi skornya pada item C1 dengan purata min 4.71 menunjukkan bahawa majoriti pelajar mempunyai pengalaman awal yang positif dengan permainan tradisional ini. Selari dengan hasil kajian oleh Zuriawati Ahmad Zahari pada tahun 2014 yang menyatakan bahawa pendedahan awal kepada permainan warisan ini adalah lazimnya dalam kalangan kanak-kanak, tapi dia makin berkurang apabila meningkat dewasa. Dan secara keseluruhannya, sikap positif terhadap pemeliharaan permainan tradisional ini tetap ketara yang ditunjukkan dalam min yang berada pada skor 4.60 pada 8. Dan ini jelas memperlihatkan wujudnya kesedaran dan minat pelajar untuk mengekalkan permainan tradisional ini sebagai warisan budaya yang perlu dipelihara. Menurut Kamarudin Ngah dan Nur Azan Matzin dalam kajian mereka pada tahun 2014, pemumpukan minat dan juga keterlibatan pelajar dapat digiatkan melalui integrasi permainan tradisional dalam sistem pendidikan dan aktiviti co-curriculum. Dan kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan, analisis ini mendapati bahawa pelajar mempunyai tahap pengetahuan dan penglibatan yang tinggi dalam permainan tradisional. Dan ini sejajar dengan matlamat kajian untuk menilai kesedaran dan keterlibatan golongan muda terhadap warisan budaya tempatan. Dan secara keseluruhannya, kajian ini membuktikan bahawa pelajar Politeknik Merlimau menghargai permainan tradisional sebagai sebahagian daripada warisan budaya. Namun, penglibatan aktif mereka perlu diperkukuhkan dengan pendekatan yang lebih tersusun dan inklusif. Namun begitu, penglibatan dalam aktiviti rasmi seperti dalam bentuk pertandingan
ataupun program-program yang berkaitan masih boleh dipertingkatkan dengan pendekatan yang lebih proaktif dan dengan pihak institusi. Baik, kita tampilkan beberapa cadangan dari hasil kajian ini, antaranya yang pertama di peringkat institusi, yang mana kita mencadangkan bahawa institusi masih boleh menganjurkan bentuk-bentuk pertandingan, bengkel dan juga demonstrasi permainan tradisional secara berkala bagi memberi peluang kepada pelajar untuk terlibat secara aktif. Manakala di peringkat pelajar kita mencadangkan pelajar boleh mengambil inisiatif untuk menubuhkan kelab atau komuniti permainan tradisional di peringkat institusi. Dan cadangan secara umum di pihak umum kita mencadangkan agar dapat dibuat kerjasama antara institusi dan institusi pendidikan dan juga NGO budaya ataupun agensi kerajaan seperti Jabatan Warisan Negara untuk menyokong program kesedaran dan pemeliharaan permainan tradisional ini. Baik, itu saja kajian kami berdua. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di lain-lain masa dan waktu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.